Cikgu, kena beli pin baru ke untuk fasa 2? Sebab saya dah beli pin untuk fasa 1 tapi tak submit. Okey, untuk makluman anda, ini berkaitan dengan UPU lagi. Bila kita sebut tentang permohonan UPU dan berkaitan dengan nombor PIN tu hanya boleh digunakan hanya sekali saja. Maksudnya, anda boleh gunakan untuk di fasa 1 dan fasa 2. So, tak perlulah beli nombor PIN baru. Kalau anda masih ingat lagi nombor PIN tu lah. So, tak perlu beli nombor PIN baru, gunakan nombor PIN yang anda dah beli. So, untuk makluman anda, sekali lagi dalam video ini saya nak maklumkan kepada anda, 14 April ini, tak lama lagi, tak silap saya next 2 week, permohonan untuk fasa kedua UPU untuk anda buat permohonan. Dan ada juga yang bertanya adakah result SPM akan keluar pada tempoh tersebut. Biasanya di fasa kedua ni 14 April sehingga 15 Mei ataupun 18 Mei, biasanya tarikh tersebut akan keluarlah result SPM. So get ready dan make sure anda follow saya dan untuk tahu tarikh sebenar result SPM akan keluar. Dan untuk soalan ni tolong share video ini dan save, berikan kepada kawan-kawan yang lain supaya mereka alert tentang nombor PIN ni. Hanya beli sekali dan boleh digunakan sekali. Tak perlu beli 2-3 kali kalau untuk anda fasa 1 fasa 2.